Engine dia lembut gila kan. Guys, Assalamualaikum semua. Bersama saya Saiful sekali lagi, dan korang sedang menyaksikan Lensa Saiful Channel. Let's get this video rolling. Okay guys, di hadapan korang ni kita ada sebuah motosikal baru, yang boleh consider baru jugalah. Baru dilancarkan dalam beberapa bulan daripada Kawasaki, iaitu Kawasaki ZX4R, dan model ni adalah model SE. So untuk pelancaran motor ZX4R ni ada dua varian lah, korang tahulah. Satu SE, satu lagi RR. ZX4R SE, ZX4RR. So apa beza dia? Yang saya bawa ni adalah SE. Untuk RR tu dia punya suspension, untuk mono dia dah pakai mono yang lebih mantap, lebih cun lah. Yang ni dia variant standard saja, cuma depan dia pakai Showa lah. Ini STF BP daripada Showa. Mantap lah dia punya suspension, yang di mana korang boleh adjust dia punya preload sama ada korang nak high ataupun low. Belah sini belah kanan. So macam ZX4R ni dia lebih kurang je macam ZX25R, di mana meter dia lebih kurang sama. Lepas tu dia punya riding mode ada 4. Nanti saya tunjuk lah. Sekarang ni saya pakai sport lah. And the best thing about this bike is dia punya QS lah. Dia punya key shifter lah. So dia ada key shifter up and down. Dia ada auto blipper sekali, yang come in package. Kedua-dua bike ada lah. Untuk SE ada, untuk ZX4RR pun ada. So ini adalah first experience saya lah dengan motor ni, dengan berat 189 kilo. Korang tengok. Okay, maneuver audio okay, just nice. So kalau korang dah biasa bawa motor 250, korang don't worry lah. Don't worry, motor ni lebih kurang sama je, cuma beza power lah. Power dia extra sikit. So motor ni dari segi power delivery dia macam nak kata kalau ZX6 dia lebih power, dia lebih pick up, dia lebih agresif. Untuk ZX25RR tu dia power ada, cuma dia lebih slow sedikit. Tapi yang ni dia tengah-tengah. Kalau korang tak nak terlalu power sangat, tak nak terlalu slow sangat, inilah dia motornya, iaitu ZX4RR. Dia punya auto blip tu teng. Cuma apa yang saya rasa, power dari segi power untuk engine 4 cylinder 399cc 16 valve 4 stroke, power yang diproduce dalam 77 HP dan juga 39 Nm of torque, dan power dia boleh increase hingga ke 77-78 sebab dia ada sistem ram air dia lah. Maksudnya semakin banyak sedutan udara dengan keluaran agak tinggi, dia akan produce lebih HP. Okay, sebelum tu pasti ada yang komen, Bang Saiful, macam mana beza dengan motor Bang Saiful SRK 450RR? kan betul tak? Segi riding experience, secara jujur saya rasa tak ada beza. Dia punya riding experience, position dia bagi saya macam nak kata, dia tak rasa macam super sport dia. Tak rasa macam ZX series dia yang lain. Macam ZX tu nampak rasa dia punya feeling sport tu. Yang ni tak rasa sangat sebab dia lebih santai, lebih landai. Dia tak terlalu menunduk. Faham tak kat situ? Kalau korang yang betul-betul nak sport, betul-betul nak rasa feeling sport tu, ambil ZX6 lah. Yang ni dia senang ceritanya, korang tak rasa betul-betul feeling sport tu. Macam dua purpose lah. Macam sport touring sikit. Macam tu. Dia punya feeling bawa motor dia tu lah. Okay. Ni kalau saya boleh kata jujur ni power dia bagi saya lebih controllable lah. Tapi saya tak set ke mode rider lah ke mode rider. Saya pakai sport. Tapi bila saya pulas habis tu, saya rasa selamat lah motor ni. Dia tak terlalu agresif. Kalau saya punya SRK tu agresif guys, serius. Ini masih lagi boleh control.
Nampak oh, saya pulas habis ni throttle. Ni adalah comparison riding experience lah dengan motor saya lah. Since saya ada 450 juga, yang ni dia lebih landai. Nanti kita akan cuba untuk ke mode rider. Sebenarnya mode rider ni dia hanya turn off TCS je. One of the thing mungkin TCS lah prevent daripada power tu, supaya tayar tu tak spin kan, tak bagi pick up kan. Tapi tak apa, kita berhenti. Nanti kita akan pergi mode rider. Kita try tengok adakah power dia masih lagi agak landai ataupun ada perbezaan. Sekejap saya turn on the signal. Saya akan berhenti kat sini. Kita akan tukar ke mode rider. Kita akan turn off KTRC, iaitu Kawasaki Traction Control. Kita akan tengok ada beza tak. Sekejap ya, kita tukar tengok Okey, ni sekarang kita berada di mode rider, di mana mode rider ni adalah mode kita boleh custom mengikut preference kita lah. Power ni full, nampak? Power full, KTRC off lah. Okey, jom bismillah. Harap-harap dia ada power lah. Yes, ada power sikit. Walaupun saya boleh control, tapi boleh rasa lah dia punya power tu ada mengejut sikit daripada yang tadi. Yang tadi tu of course because of dia punya KTRC, jadi dia prevent motor kita untuk lajak tu. Yes, yang ni ada power sikit. Even kalau motor saya sendiri pun, saya akan turn off saya punya KTRC. Okay. Mantap. Nice. Very nice. Tapi saya rasa macam power dia kurang tak faham Kejap. Saya rasa macam power dia agak kurang padahal saya dah full throttle. Nak bagi 1.9 tu macam agak lambat sikit. Maksudnya tak boleh atas banyak kereta guys. Esok kita try dengan lebih cunah dekat highway yang lebih clear. Tapi engine ni lembut serius. Engine ni lembut. Tengok dah full tapi tak rasa power dia. Apa hal something wrong kat mana-mana ni. Apa hal aduh. Saya rasa dia kena tarik panjang gila-gila punya lah. Dia dari bawah tu nak ke atas tu dia agak lambat sikit. Nak kena tarik panjang ni. Tapi kereta banyak, macam mana nak tarik? Masuk gatri dah betul tadi Sini jalan penuh dengan kereta. Sampai cut off tarik tadi. Tengok gear 5 pun lambat nak sampai 200. Padahal dah lock habis tu. Dapat 198 je tadi. Saya hanya cakap berpandukan pengalaman saya lah, dari experience Tapi dari segi stability jangan cakap stable motor ni, serius stable gila.
MT-07 Tapi paling saya suka sekali dengan quick shifter lah guys. Quick shifter dia memang betul-betul syahdu pahdu. Lembut gila. Even dia punya auto flipper pun tang. Kalau QS ni ada kat motor saya ni, betul-betul cukup komplit lah. Sebab ada throttle by wire kan, jadi dia ada auto flipper sekali lah. Lambat. Jejak 200 tadi gear 5, tapi ambil masa jarak, ambil jarak. Tapi dia punya stability dia memang nice lah. Nak control bike dia pun senang. Dia punya tayar pun cengkam tau, Sport Max daripada Dunlop. Okey lah, nice. Dari segi riding position, seperti mana saya bagi tahu tadi lah, motor ni memang sesuai kepada korang yang tak nak extreme super sport. Tapi kalau korang expect dan motor ni betul-betul macam super sport, macam abang-abang dia, macam ZX6, ZX10, memang tak lah dia punya riding position. Yang ni dia sport, tapi dia lebih santai sikit. Jadinya kalau nak long distance, kelebihan dia, kalau nak long distance saya rasa ni best lah. Dia tak terlalu memenatkan. Kalau ZX6, jujur cakap memang sakit. Sini sakit, tengkuk sakit. Kalau nak compare lah. Tapi dia ekstrim. Untuk high speed memang padu lah. Yang ni dia orang boleh bawa dia daily, saya rasa. Boleh bawa daily. Dia punya agility dan juga nimbility nice. Korang tahu bila saya nak flip motor ni, sangat-sangat senang nak corner senang. Mantap habis. Sedap. Mantap. Dia punya auto flipper. Nice. Engine lembut, 4 silinder. Bunyi dia nice. Cuma dia punya bunyi rem air tu kurang. Kalau nak banding dengan saya punya motor lah, saya punya motor rem air dia bunyi dia kuat gila. Boleh dengar dia punya wow. Ni ada rasa ada bunyi dia, tapi tak sekuat motor saya lah. Kenapa saya pun nak compare dengan 450? Sebab korang akan cakapnya, korang akan compare-nya. Itulah dia riding experience saya dengan ZX4R SE. Saya hanya compare riding experience sajalah dengan saya punya 450 daripada SRK. Sebab pasti korang akan tanya punya, pasti confirm. Jadi saya buat comparison riding experience sajalah. Dari segi in term of power, saya dah bagi tahu tadi, saya rasa saya punya motor agak cepat sikit dapat peak power. Yang ni dia macam agak lambat sikit. Kalau ikutkan dia punya torque 39 Nm of torque pada berapa ribu, tak silap saya 9,000 RPM. Kalau tak silap, kalau silap saya akan tulis kat bawah lah. Okey, kita tengok sprocket dia saiz berapa. Sprocket dia saiz 48. Okey, 48 jadinya sama lah dengan saya punya motor 48. Tapi kelebihan motor ni saya rasa dia sangat-sangat easy to control lah. Easy to control. Kepada korang yang dah ada motor 150, yang ada motor tank lah, kau bawa motor ni memang korang akan rasa confident lah. Korang tak akan rasa takut, korang akan rasa confident sahaja. Itu sajalah untuk saya punya riding experience comparison dengan saya punya motor. Untuk riding experience sajalah. Untuk top speed saya tak tahu lagi, sebab tadi korang tengok jalan memang sangat-sangat padat dia punya trafik. Tapi tak apa, nanti esok hari kita akan test dengan lebih padat lah. Okey, korang stay tune. Saya akan buat lagi satu video, insyaAllah kita test top speed dia. Sebelum saya akhiri video ni, korang tonton dengan positif lah. Jangan sikit-sikit nak kecam. Kita sebagai orang minat motor ni, kita kena jujur untuk kita punya comparison lah. Okey, jumpa korang di lain video, insyaAllah. Bye bye dan Assalamualaikum. See ya.